saya, sahabat-sahabat PAS ni saya sebut lama dah. PAS ni ialah sebuah parti yang sangat established. Negara ni nak stabil balik, kita ni hilang apa? Kestabilan. Negara ni nak stabil balik, rakan paling kuat kita macam dulu formula dia, UMNO paling kuat, UMNO jadi ketua. Sekarang PAS ni, PAS ni dia daripada dulu sampai sekarang pattern sama. Ikhlas memang tak ada dawa-dawi dalam PAS ni. Itu sebab apa berlaku Semangat 46 PAS siap jentera. Tapi dreba daripada pemimpin Semangat 46 Ustaz kan, naiklah Tengku Razali apa semua kan, sampai reformasi kan. Kita ni dulu buat ceramah tak pandai, kita tengok PAS buat ceramah kutip pula derma, iya ke ni kan. Tapi kita belajar daripada PAS. Tapi PAS siap semua logistik, siap kereta lumba, driver, geng-geng reformasi. Dan sudah tiba masanya saya bagi tahu bahawa PAS perlu keluar driver dia sendiri, pemandu kereta lumba untuk memacu negara pada tahap yang lebih baik sekarang.